Syarat utamanya berhenti bacaan. Kalau sambung bacaan, dia tak jadi mad iwad. Dia dan kalimah yang terakhir, huruf ha, kita tengok dekat situ, huruf ha yang berbaris atas, dia bertemu dengan huruf alif. Tapi alifnya kat sini, alif kecil. Sama je, alif besar ke alif kecil, dia dari segi penulisan saja berbeza. Ya. Huruf mad, huruf ha yang berbaris atas bertemu dengan huruf mad, iaitu huruf alif, menjadi bacaan mad asli. Mad asli. Dibaca dengan kadar 2 harakat. Dan kita berhenti di hujung ayat yang ke-6. Tengok sama-sama, huruf dal berbaris tanwin 2 di atas. Mana kata kita nak berhenti pada huruf yang berbaris tanwin 2 di atas. Dari segi hukum tajwidnya, dia merupakan bacaan mad iwad. Mad iwad ni dia berlaku apabila syarat utamanya berhenti bacaan. Kalau sambung bacaan, dia tak jadi mad iwad. Dia akan jadi hukum yang lain lah. Dia kena berhenti bacaan. Berhenti bacaannya pula pada huruf yang berbaris tanwin 2 di atas. Hanya tanwin 2 di atas saja. Tanwin 2 di bawah ataupun tanwin 2 di depan tidak menjadi bacaan mad iwad. Dan cara bacaannya pula. Cara bacaannya perlu digantikan tanwin 2 di atas kepada baris fathah ataupun baris atas lah. Kalau tanwin 2 di atas, penulisannya dia ada 2 barisnya tu. Kalau baris atas dia 1 baris je lah. Kan? Cara bacanya dal baris atas da. Dan dibaca dengan kadar 2 harakat. Jadi mihada. Cuba. Mihada. Betul. Kita tak jelaskan tanwinnya. Kita tak baca mihadan. Ataupun kita tak matikan pada huruf dal. Mihad. Akan tetapi cara bacaan mad iwad tadi digantikan tanwin kepada baris atas dan dibaca dengan kadar 2 harakat. Macam tu. Jadi mihada. Cuba. Mihada. Kita ulang sekali lagi ya, untuk ayat 6 saja. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Sadaqallahul azim.